Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi Nafal, wartawan Bayan Media Production, melaporkan secara langsung dari dataran SMK Bayan Lepas sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah bagi sesi 2025 yang amat berharga ini. Sambutan Hari Guru diadakan pada setiap 16 Mei bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru di seluruh negara. Untuk pengetahuan semua, tema yang dipilih oleh guru-guru SMK Bayan Lepas pada tahun ini ialah bertemakan hobi. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi murid-murid. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kala pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Baiklah, bersama saya lagi. Sekarang ini saya bersama seorang pelajar tingkatan 2. Boleh kenalkan diri terlebih dahulu? Okay, nama saya Muhammad Aikal Rashki bin Muhammad Rizal. Saya daripada kelas 2 Cepenang. Raikal, saya nak tanya 2 soalan boleh? Boleh. Antara guru-guru yang ada hari ni lah, Ya. mana satu hobi yang paling menarik perhatian Raikal? Okey. Hobi yang paling menarik perhatian saya ialah hobi Cikgu Rahman kerana ia ada pelbagai hobi sepertinya hiking Okey. dan berenang terutamanya. Namanya, baiklah. Soalan yang terakhir lah. Ada kata-kata istimewa tak untuk guru-guru hari ni? Pada Puan Pengetua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memprihatin keselamatan kami dan keselesaan kami di seluruh kawasan sekolah. Tu baiklah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okay. Okey, terima kasih. Tunjuk ajarku, terima kasihku kepadamu cikgu. Upin, Ipin, tahu ABC? Tahu. Air batu campur lah. Ish kau ni, apalah. ABC tu huruf lah. Aku kurang je. Betul. Tak terhingga pengorbananmu, hingga
Bersama dengan saya, cikgu yang paling sporting di SMK Bayan Lepas bagi tahun 2025 atau dikenali sebagai Cikgu Balkis. Cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah, sehat. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Apakah momen paling indah bagi cikgu di SMK Bayan Lepas ni? Okey, momen cikgu yang terindah adalah bila SMK Bayan Lepas ni sendiri adalah tempat pertama cikgu posting. Cikgu tak pernah pergi sekolah mana-mana lagi, dan sepanjang cikgu praktikal dulu sebagai guru pelatih, sepanjang cikgu pengalaman sebagai guru ganti, pengalaman sebagai guru tetap ni lah di SMK Bayan Lepas adalah momen cikgu yang terindah sebagai bergelar pendidik. Sebab apa? Murid-murid dekat sini SMK Bayan Lepas adalah yang paling baik. Dan bagi cikgu Barat Daya, dekat seluruh Barat Daya ni, murid SMK Bayan Lepas yang sangat bagus. Jadi adalah satu, orang kata apa, keistimewaan lah. Dia macam satu anugerah juga dekat cikgu bila ditempatkan kat sini jumpa murid-murid SMK Bayan Lepas. Sebab apa? Dia pun sangat baik. Dan cikgu sayang murid-murid SMK Bayan Lepas. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu bagi pendapat yang bagus lah. Bermakna untuk kami. Semoga kita punya sasiah dapat meningkat lah. Baiklah, terima kasih cikgu. Sama-sama. Bersama dengan saya, Ustaz Mustafa. Macam mana Ustaz, sihat? Alhamdulillah, sihat. Baiklah Ustaz, saya nak tanya satu soalan boleh? Ya, boleh. Apakah cabaran Ustaz dalam mendidik murid-murid di SMK Bayan Lepas ini? Okay, cabaran di sekolah ni sangat bagus daripada sekolah-sekolah lain, Alhamdulillah. Cuma disiplin sikit-sikit tu kita kena touch up sikit lah. Contohnya dari segi adab, tapi adab sekolah ni okey. Dari segi penampilan dan sebagainya. Lepas tu ramai sekolah ni, murid dia cepat terpengaruh sikit dengan kawan. Apa-apa kawan buat dia nak follow. Apa-apa benda perkara dia nak follow. Contoh hisap vape ke apa dan sebagainya dia akan follow. Tetapi Alhamdulillah lah, bila kita tegur, dia berubah lah. Saya harap sekolah kita dapat kekalkan disiplin, sebab sekolah kita adalah salah satu sekolah yang terbaik lah untuk disiplin di Barat Daya. Ya, amin. Semoga sekolah kita akan jadi terbaik dan ternama lah seperti moto sekolah kita. InsyaAllah. Boleh. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang amat jelas itu. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kami berdua mewakili kesemua anggota TVPSS Bayan Media Production mengucapkan Selamat Hari Guru kepada kesemua warga pendidik dan terima kasih cikgu. Saya Adib Naval dan saya Muhammad Zuswa Qayyum, wartawan dari TVPSS. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam liputan akan datang.